Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan BBS untuk kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional akan melakukan sesi pembentangan laporan wawancara Insan Guru Profesional. Berikut merupakan ahli kumpulan BBS iaitu yang pertama, saya Izzaluddin Lokman bin Badrul Zaman. Ahli kumpulan yang kedua, Muhammad Najwan bin Muhammad Nizam. Ahli kumpulan yang ketiga iaitu Ewin anak lelaki Iwan. Ahli kumpulan yang keempat iaitu Wan Muhammad Iqbal Daniel bin Wan Muhammad Hasani. Dan ahli kumpulan kami yang terakhir iaitu Muhammad Amirul Hakimi bin Rozi. Terdapat dua objektif utama wawancara bersama Insan Guru Profesional IGP ini dilaksanakan, iaitu yang pertama, untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar ijazah sarjana muda pendidikan ISMP atau turut dikenali sebagai Insan Guru Perantis IGPS mengenai profesion keguruan yang sebenar. Dan yang kedua, untuk mengenali atribut kepribadian seorang Insan Guru Profesional IGP. Berikut merupakan latar belakang Insan Guru Profesional IGP dalam bidang iaitu bidang sains. IGP yang kami pilih ialah Puan Nur Azlinah binti Adnan atau lebih mesra disapa sebagai Cikgu Azlinah. Beliau merupakan seorang guru di SBPI South Bernam Selangor sejak tahun 2002. Tahun ini, tempoh perkhidmatan beliau menjangka usia 23 tahun. Option beliau ialah sains sukan, namun beliau turut mengajar subjek sains, fizik serta pendidikan jasmani dan kesihatan. Akhir sekali, beliau merupakan seorang graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia UPM. Seterusnya, latar belakang bagi IGP di luar bidang. Nama beliau ialah Puan Amizura binti Jusoh dan lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Amizura. Beliau telah berkhidmat di 3 buah sekolah iaitu SK Gintong pada tahun 1998, seterusnya di SK Bertahulu pada tahun 1999 hingga 2023 dan di SK Mantuan pada tahun 2023 hingga kini. Beliau telah berkhidmat selama 27 tahun di bawah Option Music. Walau bagaimanapun, beliau mengajar subjek matematik, pendidikan seni visual, pendidikan jasmani dan kesihatan serta pendidikan muzik. Beliau telah mendapatkan sijil perguruan asas di Maktab Perguruan Pulau Pinang, seterusnya menyambung pelajaran ke dalam bidang ijazah sarjana muda sastera di Universiti Sains Malaysia. Berikut merupakan atribut kepribadian seorang guru mengikut Cikgu Azlinah iaitu ICP bidang sains. Yang pertama, beliau menekankan bahawa seorang guru perlulah memiliki minat yang mendalam terhadap bidang pendidikan. Yang kedua, guru juga perlu memiliki tahap kesabaran yang tinggi. Seterusnya, seorang guru perlulah memiliki tata cara pemikiran yang berkembang ataupun growth mindset. Dan yang terakhir, seorang guru perlulah menguasai kemahiran yang pelbagai dan sesuai seiring dengan perkembangan bidang pendidikan masa ini. Seterusnya, atribut kepribadian bagi IGP luar bidang. Yang pertama, beliau ialah seorang yang berintegriti dan amanah. Yang kedua, kemahiran komunikasi yang berkesan. Yang ketiga, bersifat sabar dan penyayang. Yang keempat, bersedia untuk belajar dan meningkatkan kemahiran diri. Dan yang terakhir, sentiasa bertanggungjawab dan juga berdedikasi. Untuk slide ini, saya akan mengupas mengenai model insan guru profesional yang merupakan hasil daripada wawancara bersama dua orang guru. Kita mulakan dengan meneliti aspek-aspek persamaan yang dikongsi oleh kedua-dua guru ini, iaitu Cikgu Azlinah dan Cikgu Amizura. Pertama sekali, dari segi motivasi awal kerjaya, faktor utamanya berakar pada nilai murni dan penghormatan sosial. Bagi Cikgu Azlinah, motivasi beliau adalah untuk dihormati masyarakat, manakala Cikgu Amizura pula melihat profesion ini sebagai profesion yang mulia. Seterusnya, kedua-dua guru menunjukkan komitmen dalam aspek kemajuan dan inisiatif. Cikgu Azlinah mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar dan sentiasa kreatif ketika mengajar. Begitu juga dengan Cikgu Amizura, beliau peka terhadap perubahan dan sentiasa berusaha mencari cara baharu dalam pengajaran. Aspek persamaan yang ketiga adalah dalam pengurusan diri. Kedua-dua guru menekankan sifat sabar dan berfikiran positif. Cikgu Azlinah mempunyai tahap kesabaran yang maksimal dan mengamalkan positive thinking, manakala Cikgu Amizura pula menyifatkan dirinya sebagai seorang yang sabar, penyayang dan tenang. Kesemua persamaan ini berpegangan teguh kepada 4 prinsip utama iaitu nilai etika, kesabaran, semangat yang berterusan dan inisiatif untuk terus berinovasi. Beralih kepada bahagian perbezaan antara guru bidang dengan guru luar bidang. Kita dapat melihat jurang yang ketara dalam beberapa aspek.
Dari segi jenis motivasi kerjaya, guru bidang cenderung didorong oleh faktor yang lebih praktikal dan terjamin seperti peluang pekerjaan dan gaji tetap. Namun, bagi guru luar bidang, mereka didorong oleh nilai spiritual dan kekeluargaan yang lebih mendalam. Contohnya, hasrat untuk mengubah nasib keluarga. Perbezaan turut kelihatan dalam skop pelaksanaan integriti dan disiplin. Guru bidang cenderung menterjemahkan integriti sebagai amanah dalam skop pengajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC sahaja. Sebaliknya, guru luar bidang pula melihat disiplin sebagai pematuhan kepada garis masa yang ditetapkan ketika bekerja, termasuk dalam penyediaan rancangan pengajaran harian atau RPH. Akhir sekali, terdapat perbezaan dalam pendekatan terhadap murid dan nasihat kepada guru baru. Guru bidang memberikan peringatan praktikal kepada guru baru agar menyayangi anak murid, tetapi tidak secara berlebihan bagi mengelakkan fitnah dan cabaran sistem aduan. Sementara itu, guru luar bidang menasihati guru baru untuk menjadi seorang guru yang penyayang dan empati terhadap murid, serta bersikap adil dan saksama tanpa mengira latar belakang mereka. Berikut merupakan persamaan atribut kepribadian IGP bagi kedua-dua bidang iaitu sains dan matematik. Yang pertama ialah minat mendalam terhadap bidang pendidikan serta keikhlasan dalam mengajar murid-murid. Hal ini selari dengan komponen penyayang dalam model insan guru profesional UPSI yang menekankan empati kebajikan murid dan komitmen terhadap kesejahteraan pelajar. Selain itu, tidak kurang juga atribut kesabaran dan keupayaan mengurus emosi yang ditekankan oleh kedua-dua IGP turut berpaksikan ciri penyayang dan adaptif UPSI. Model UPSI menekankan bahawa guru adaptif perlu mampu mengurus situasi, bersedia untuk menerima perubahan serta menghadapi cabaran bilik darjah dengan makna balas yang profesional. Seterusnya, yang ketiga ialah penerapan gaya pemikiran berkembang atau growth mindset dan kesediaan menerima kritikan yang dihuraikan oleh kedua-dua IGP turut menjelas bersesuaian dengan ciri adaptif dan kreatif serta inovatif dalam model UPSI. Guru adaptif perlu menurut UPSI sentiasa menambah baik amalan melalui refleksi, manakala guru kreatif dan inovatif mampu mencuba kaedah baru bagi meningkatkan kualiti PDPC. Di samping itu, kemahiran komunikasi interpersonal dan intrapersonal yang ditunjukkan oleh kedua-dua IGP juga merupakan antara ciri yang bertepatan dengan komponen kolaboratif dalam model UPSI. Guru kolaboratif yakin bahawa pembelajaran berlaku melalui pelbagai sumber termasuk interaksi sosial. Akhir sekali, yang keempat ialah kemahiran digital yang disebut oleh Cikgu Azlinah dan Cikgu Amizura sepadan dengan ciri kreatif dan inovatif. Model UPSI menyatakan bahawa guru inovatif hendaklah didorong oleh teknologi dan mampu mengintegrasikan TMK dalam PDPC. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai perbezaan atribut antara insan guru profesional IGP serta model IGP UPSI. Yang pertama, IGP iaitu Cikgu Azlinah lebih berfokus dalam pengalaman sebenar guru dalam bilik darjah, manakala model IGP UPSI menekankan kerangka konseptual yang lebih luas. Yang kedua, IGP lebih berfokus dalam sifat kepribadian dan amalan kejuruhatian guru dalam situasi sebenar, manakala model UPSI lebih menekankan ciri guru sarjana yang berorientasikan penyelidikan, inovasi dan kepimpinan pendidikan. Perbezaan yang ketiga melibatkan IGP ialah IGP lebih berfokus kepada asas moral seorang guru, manakala model UPSI lebih berfokus kepada pembangunan guru melalui sebagai pemimpin pendidikan melalui dimensi profesional, konseptual dan juga personal. Perbezaan seterusnya adalah Cikgu Azlinah sebagai IGP lebih berkongsi mengenai nilai kendiri dan juga hubungan intrapersonal melalui pengalamannya lebih 20 tahun, manakala model IGP UPSI lebih menekankan pembangunan minda kritikal, kreatif, reflektif dan penyelidikan melalui kerangka 3E iaitu emancipate, empower dan juga engage. Perbezaan terakhir adalah Cikgu Azlinah selaku IGP lebih melihat kemahiran digital sebagai untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan memenuhi keperluan PAK 21, manakala model IGP UPSI lebih menekankan integrasi teknologi dalam pendidikan sebagai alat inovasi PDPC. Rumusan yang boleh saya buat daripada sesi wawancara bersama IGP ini ialah saya dapat membentuk jati diri sebagai seorang guru yang memenuhi aspirasi pendidikan negara. Satu kata-kata yang menarik perhatian saya daripada Cikgu Azlinah ialah seorang guru haruslah memiliki sifat sabar yang tinggi. Kekal tersenyum
Dan bersikap positif bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, apatah lagi ketika kesabaran kita sedang diuji. Namun, haruslah diingat bahawa memaafkan tidak menjadikan kita seorang insan yang lemah. Selain itu, saya turut tersentuh dengan nasihat Cikgu Amizura bahawa seorang guru haruslah mengajar dengan ikhlas. Saya memetik kata-kata beliau bahawa tidak mudah untuk memanusiakan manusia. Realitinya, marca pada tidak dinafikan bahawa ramai murid yang bijak pandai, namun murid yang bersikap insannya itu boleh diibaratkan sebagai mencari jarum di dalam jerami. Setelah membuat kesimpulan dan refleksi daripada perkongsian kedua-dua insan guru profesional ini, saya sedar bahawa banyak realiti penting dalam profesen keguruan. Pertama sekali, kedua-dua guru datang daripada option yang berbeza berbanding subjek yang mereka ajar. Ini menunjukkan bahawa seorang guru mestilah sentiasa bersedia, fleksibel dan berpengetahuan untuk menerima amanah walaupun di luar skop asal. Oleh itu, seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Perkembangan profesional berterusan adalah sebahagian daripada identiti seorang pendidik dan manusia hanya akan berhenti belajar apabila mereka meninggal dunia. Seterusnya, kedua-dua guru menekankan kepentingan nilai kepribadian, terutama sekali sifat sabar dalam mengurus murid generasi baharu serta sifat amanah dalam menyiapkan RPH, mematuhi masa dan mengikut garis panduan profesen keguruan. Akhir sekali, saya sedar bahawa profesen perguruan adalah profesen yang sangat mulia. Mengajar bukan sahaja pekerjaan, tetapi amanah untuk membentuk generasi masa hadapan. Jika dilakukan dengan ikhlas, ia menjadi satu ibadah dan sumbangan besar kepada masyarakat dan generasi masa hadapan. Melalui sesi wawancara bersama Cikgu Azlinah dan Cikgu Amizura sebagai insan guru profesional, saya memahami bahawa profesen perguruan bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menuntut kesabaran, empati dan juga kekuatan emosi dalam mendepani kepelbagaian pelajar. Nilai kemanusiaan inilah yang menjadi teras sebenar seorang pendidik. Pengalaman mereka berdua telah membuka mata saya bahawa menjadi guru ialah proses memanusiakan manusia dan menuntut pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai anak kepada ibu bapa yang juga guru, saya menyedari bahawa keguruan bukan sekadar kerjaya, tetapi satu cara hidup dan juga tanggungjawab sosial. Seperti pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Saya berharap dapat berkongsi ilmu dan juga membentuk generasi yang lebih baik melalui pendidikan. Melalui wawancara dengan Cikgu Azlinah dan Cikgu Amizura, saya mendapat gambaran nyata tentang realiti profesen keguruan yang jauh melampaui apa yang dipelajari dalam teori. Pengalaman berdialog langsung dengan mereka memberikan saya pendedahan berharga tentang jiwa, cabaran dan juga makna sebenar menjadi seorang pendidik. Daripada wawancara dengan Cikgu Azlinah dan Cikgu Amizura, saya memahami bahawa menjadi guru profesional adalah satu transformasi diri yang lengkap. Kesabaran yang mendalam menjadi asas utama di mana guru perlu mengurus pelbagai ragam murid dengan hati terbuka. Bukan sekadar sebagai sifat tetapi kemahiran yang dilatih setiap hari. Dan saya juga belajar tentang mindset berkembang dan pembelajaran sepanjang hayat di mana guru perlu sentiasa terbuka untuk belajar walaupun di luar bidang kepakaran seperti pengalaman Cikgu Azlinah mengajar fizik dengan berlatarkan latar belakang sains sukan. Ini diiringi dengan empati dan kasih sayang tulus yang memahami setiap latar belakang dan emosi setiap murid. Refleksikan diri saya terhadap wawancara model insan guru profesional telah memberikan kesedaran yang mendalam. Saya menyedari bahawa menjadi guru profesional melangkaui penguasaan subjek. Ia memerlukan kekuatan integriti dan keupayaan beradaptasi secara menyeluruh merangkumi dimensi emosi, pedagogi dan pentadbiran. Ciri-ciri yang diketengahkan iaitu kesabaran maksima, sentiasa berfikiran positif dan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat harus dijadikan asas yang tidak boleh dikompromi. Realiti bahawa kedua-dua guru menolak sikap malas dan tidak bertanggungjawab menguatkan keyakinan saya bahawa etika kerja dan disiplin diri yang utuh adalah prasyarat kepada kecemerlangan. Oleh itu, model insan guru profesional yang akan saya amalkan perlu mengintegrasikan kedua-dua dimensi ini. Saya akan memiliki jiwa pendidik yang tulen dan empati seperti Cikgu Amizura, disokong oleh struktur disiplin dan accountability yang realistik seperti yang ditekankan oleh Cikgu Azlinah. Ini bagi memastikan saya bukan sahaja menjadi penyampai ilmu yang berkesan tetapi juga seorang profesional yang mapan dalam sistem pendidikan yang semakin kompleks. Sekian, terima kasih.